Ini pun saya pun baru sampai rumah bang. Aku sabar dia sabar, jangan cari pasang aku Kang seorang-seorang aku cari pijak dia orang Kang. Aku bagi warning kat korang ni. Bang, saya rasa baik abang bertenang, abang masuk dalam, abang check dulu barang apa yang hilang. Lepas tu abang buat report polis. Sebab sekarang abang marah-marah pun dah tak guna, benda dah jadi. Mesti ada yang pecah rumah aku. Sekarang aku nak cari siapa yang pecahkan rumah aku. Gagak sekali aku cari lagi. Aku syak geng-geng komuniti sini dengan gagak sekali komplot pecahkan rumah aku. Sekarang aku nak cari siapa pecahkan rumah aku, memang siap lah. Bang, saya tak boleh terima lah abang tuduh kita orang yang buat kacau rumah abang kena pecah lah semua ni. Saya dengar abang cakap komuniti, security yang salah ha? Masalahnya sekarang bukan salah kita orang tau bang, salah abang. Kalau abang sendiri tak nak bersatu dengan komuniti, tak nak join sekali meeting lah apa semua, tak nak join sekali yuran pembayaran komuniti semua. Lepas tu kalau dia ada masalah macam ni, abang nak salah kita orang. Lepas tu abang sibuk nak marah-marah security, abang nak guna kemudahan kat sini.